Dua teknik saving yang sangat-sangat berkesan kalau tuan-puan follow betul-betul teknik ni. Nak tahu? Tuan-puan follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Dua teknik ni selalu saya kongsi dekat penyimpan-penyimpan emas di bawah bimbingan saya, dan saya tengok progres mereka hari demi hari, bulan demi bulan, makin bertambah emas-emas mereka. Dulu nak ada tabungan 1000 pun susah. Sekarang Alhamdulillah tuan-puan, mereka dah mempunyai 4 ke 5 angka simpanan mereka dalam bentuk emas. Teknik 2F ni diajar oleh mentor saya sendiri, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq, iaitu teknik forced saving. F yang pertama adalah forced saving. Bermakna tuan-puan kena buat simpanan secara paksa. Kalau tuan-puan tak paksa, tak akan jadi tuan-puan. Kalau tuan-puan nak tunggu duit lebih baru tuan-puan simpan, sampai sudah tuan-puan tak akan ada duit lebih. Jadi tuan-puan kena paksa menyimpan, barulah tuan-puan boleh buat tabungan emas yang banyak. Sekarang lagi best tuan-puan. Sekarang kita boleh menabung emas secara auto debit. Kita boleh paksa menabung setiap bulan. Okey, menabung dalam akaun emas Gap secara auto debit. Bila dah cukup gram, kita boleh keluarkan emas fizikal macam ni. F yang kedua apa pula tuan-puan? F yang kedua adalah forgotten saving. Maksudnya apa tuan-puan? Simpanan untuk kita lupakan. Yang perlu kita lupakan. Contoh mudah yang saya boleh bagi tahu dekat tuan-puan, kalau tuan-puan simpan dalam bentuk duit. Kalau simpan dalam duit ni tuan-puan, lagi kita tengok duit, lagi kita rasa nak berbelanja tuan-puan. Sebab kita akan ingat angka tu tuan-puan. Okey, kalau kita simpan duit, kalau kita selalu tengok dekat bank, angka 10,000, 20,000, 100,000, lagi kita rasa nak berbelanja sebab kita ingat angka tu. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk emas ni tuan-puan, okey, 100 gram, kita tahu 100 gram ni, tapi kita tak tahu berapa nilai dia tuan-puan. Kalau harga emas naik, kita tak tahu nilai dia berapa. Kalau harga emas turun pun kita tak tahu nilai dia berapa. Kita hanya tahu 100 gram sahaja. Sebab tu, kalau tuan-puan nak menabung, simpanlah dalam bentuk emas tuan-puan. Tuan-puan boleh buat forgotten saving. Bila kita simpan dalam bentuk gram emas ni, kita akan bertambah gram emas kita. Yang kita tahu, kita nak tambah je gram emas. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk duit, ia akan jadi benda yang berbeza. Alright? Kalau betul tuan-puan dah pernah apply teknik 2F ni, tuan-puan boleh komen dekat ruangan komen. Dan bagi rakan-rakan yang nak menabung emas dengan Public Gold, yang baru nak bermula dengan Public Gold, tuan-puan boleh klik link dekat description saya, ataupun tuan-puan boleh pergi kat profile ataupun bio saya. Tuan-puan boleh klik daftar percuma. InsyaAllah saya akan bantu sebaik.